Ada yang tanya saya, doktor betul ke kalau minum air dari botol plastik boleh menyebabkan kanser? Jawapan pendeknya, ya. Jawapan pendeknya, ya. Jawapan panjangnya, tidak. Jadi dengar video sampai habis, faham betul-betul. Ada sesetengah botol plastik yang diperbuat daripada bahan kimia yang dipanggil BPA. BPA ni adalah bahan kimia yang boleh ganggu hormon kita. Dia boleh tiru estrogen. Kalau terkumpul banyak dalam badan kita, ada kajian yang mengatakan bahawa ia boleh meningkatkan risiko kanser. Kanser payudara, kanser ovari, masalah kesuburan dan lain-lain lah. Tapi sekarang ni dah banyak dah botol yang tulis BPA free. Maksudnya botol plastik sebegini tidak menggunakan bahan BPA untuk pembuatan plastik dia, jadi ia lebih selamat. Risiko menggunakan plastik BPA lebih tinggi kalau kita gunakan air panas ataupun botol tu terdedah kepada panas cahaya matahari lah. Tapi sekarang dah banyak botol air tulis BPA free. Maksudnya ia lebih selamat lah. Terutamanya kalau kita gunakan air panas ataupun botol tu terkena panas. Sebab bila terkena panas sama ada daripada air tu ataupun daripada cahaya matahari lah, BPA lebih mudah larut dan masuk dalam air tu. Sebab tu kalau beli botol plastik, tengok sama ada dia ada label BPA free ataupun tidak, ataupun kadang-kadang dia ada simbol recycle. Bila recycle, biasanya plastik ini tidak diperbuat daripada bahan kimia BPA. Biasanya ia mengandungi PET. PET ni dia sama dengan BPA free lah. PET adalah plastik yang direka khas untuk menyimpan makanan, minuman dan ia tidak mengandungi BPA. Tapi ada satu benda penting yang you all kena ingat. Walaupun ia selamat untuk digunakan sekali sahaja. Tidak digalakkan untuk digunakan berulang-ulang kali, terutamanya kalau dibiarkan dalam kereta yang panas, diisi dengan air panas ataupun dicuci. Tak boleh guys, tak selamat dah. Sebab apa? Bila digunakan berulang kali, retakan-retakan halus, mikro retakan boleh berlaku dan ia boleh melepaskan bahan kimia lain. Bukan BPA tapi bahan kimia yang lain lah. Yang mana dalam jangka masa yang panjang mungkin boleh menyebabkan masalah kesihatan yang lain. Jadi beberapa tips untuk korang semua. Yang pertama, gunakan botol yang BPA free. Yang kedua, elakkan simpan air panas dalam botol plastik. Yang ketiga, jangan tinggal botol plastik dalam kereta, panas guys. Dan yang keempat, jangan recycle botol ni. Gunakan sekali, minum sampai habis, terus buang dalam tong recycle untuk dikitar semula. Kanser tak datang daripada botol plastik, tapi kita boleh memahami fakta dan buat pilihan yang bijak untuk diri kita sendiri. So guys, apa info baru ataupun pendidikan kesihatan yang baru yang you all pelajari daripada video ni, tolong letakkan di ruangan komen apa yang you all belajar. Mungkin kita boleh belajar sama-sama.